Hai semua, salam sejahtera dan selamat datang. Selamat datang ke sesi penerokaan mendalam kita pada hari ini. Ya, salam sejahtera semua. Pernah tak anda terfikir macam mana satu krisis geopolitik atau letupan bom yang berlaku beribu-ribu batu jauhnya di Timur Tengah tu boleh tentukan sama ada anda ada duit cukup tak nak beli barang dapur hujung minggu ni? Bunyi macam filem fiction kan? Betul. Bunyi macam tak masuk akal. Tapi ini adalah realiti rantaian bekalan global yang kita hidup sekarang ni. Tepat sekali. Sebelum kita pergi lebih jauh kepada pendengar kita, jangan lupa untuk like, share, komen dan semestinya tekan butang subscribe kepada saluran Malaysia News Today. Sokongan anda sangat penting untuk kami terus hasilkan perbincangan macam ni. Betul. Jadi, misi kita hari ini sangat spesifik. Kita nak menyelami sedalam-dalamnya macam mana Malaysia sedang mengemudi ketidaktentuan ekonomi akibat gangguan bekalan minyak global dan konflik yang makin panas di Timur Tengah. Dan kita takkan sembang teori ekonomi yang bosan lah. Ya, kita tak akan pakai jargon-jargon yang peningkan kepala. Kita akan bercakap terus tentang poket anda, kos sara hidup anda dan strategi kerajaan yang sedang digerakkan pada saat ini juga. Sebab konsep rantaian global ni memang agak susah nak dibayangkan secara fizikal kan, tapi kesannya sangat-sangat nyata. Macam mana tu? Bila berlaku sebarang pergolakan dekat negara pengeluar minyak utama, pasaran dunia akan terus panik. Harga minyak mentah melonjak naik. Dan kesan tu terus sampai ke kita. Ya, dalam keadaan biasa, lonjakan harga tu akan disalurkan terus kepada anda sebagai pengguna akhir. Oh, wow. Setiap kali anda isi minyak kereta nak pergi kerja, setiap kali lori hantar sayur ke pasar, kosnya akan melambung. Jadi harga barang pun naik lah. Betul? Itulah kesan domino yang paling ditakuti oleh mana-mana kerajaan sebenarnya. Faham, dan di sinilah letaknya barisan pertahanan kita kan. Berdasarkan pengumuman terkini daripada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kerajaan dah buat satu keputusan yang sangat besar. Ya, keputusan yang sangat kritikal. Iaitu mengekalkan subsidi petrol untuk rakyat. Kalau nak dibayangkan, subsidi ni fungsinya macam payung gergasi masa hujan lebat. Analogi yang sangat sesuai. Kan, bila pasaran global ni tiba-tiba jadi ribut lebat akibat konflik Timur Tengah, kerajaan buka payung ni. Supaya rakyat tak basah lencun. Ya, supaya rakyat tak basah lencun dengan harga minyak yang melambung tu. Kerajaan yang tak ada hujan tu, supaya kos pengangkutan dan harga barang harian anda tak naik mendadak. Dan selain daripada pelindungan harga, Perdana Menteri juga ada beri satu jaminan fizikal yang penting. Ya, tentang bekalan tu kan. Beliau sahkan yang negara kita ada bekalan petroleum yang mencukupi untuk penuhi permintaan domestik. Tapi ada tempoh dia. Betul, sekurang-kurangnya sehingga bulan Mei. Okey, mari kita rungkaikan benda ni sikit. Boleh, Bila kerajaan letak garis masa yang spesifik, macam sekurang-kurangnya sehingga Mei ni, ia timbulkan persoalan lah. Persoalan macam mana tu? Yalah, berapa lama sebenarnya payung gergasi ni boleh bertahan? Kalau hujan atau konflik Timur Tengah ni terus berlarutan tak berhenti-henti, adakah bulan Mei tu macam tarikh luput untuk keselesaan poket kita? Ya. Tapi kita kena faham, bila kerajaan letak garis masa sehingga Mei tu, ia tak bermaksud pada 1 Jun semuanya akan tiba-tiba runtuh. Oh, bukan macam tu. Bukan. Dalam bahasa pengurusan krisis, ini dipanggil sebagai wujudkan penampang atau buffer. Penampang jangka pendek lagi ni ya? Ya, ia satu bentuk komunikasi yang telus dari pihak kerajaan. Mereka pada dasarnya sedang membeli masa. Membeli masa. Ya, sebab mengekalkan subsidi waktu harga global tengah melambung tinggi ni sangat-sangat mahal. Ia telan belanja berbilion ringgit. Duit pembayar cukai juga kan? Tepat. Jadi dengan tetapkan sasaran sehingga Mei ni, kerajaan nak beritahu rakyat yang dompet anda selamat untuk beberapa bulan ni. Tapi pada masa yang sama, pasaran luar tengah bergolak. Jadi kerajaan tak boleh nak janji bulan dan bintang lah. Betul. Mereka tak boleh beri jaminan infinity yang tak masuk akal. Masa yang dibeli ni sedang digunakan secara agresif dekat belakang tabir untuk merangka pelan yang seterusnya. Menarik. Saya suka terma membeli masa tu. Sebab bila kita beli masa, kita kena pastikan kita guna masa tu sebaik mungkin kan? Ya, bukan sekadar duduk goyang kaki tunggu krisis selesai sendiri. Betul. Dan ini secara logiknya bawa kita kepada langkah kedua kerajaan.
Kalau dorang tahu payung subsidi ni sangat mahal dan tempoh selesainya cuma sampai Mei, dorang perlukan mata dan telinga. Untuk tengok apa yang bakal datang? Ya? Sebab nak uruskan duit berbilion ringgit, tak boleh pakai teka-teka nasib je. Memang tak boleh. Anda tak urus ekonomi negara berdasarkan tajuk berita semalam. Anda perlukan data masa nyata. Dan atas sebab tu wujudnya satu pasukan petugas khas atau Special Task Force yang baru ni. Ya, kerajaan dah lantik Menteri Kewangan kedua. Amir Hamzah kan? Betul, Amir Hamzah untuk ketuai pasukan ni. Misi utama dorang ni kalau kita tengok adalah untuk jejak perkembangan global dan menilai risiko terus terhadap ekonomi Malaysia. Ya. Bila saya baca pasal benda ni, saya terbayang macam satu radar cuaca atau menara tinjau yang canggih. Analogi radar tu memang tepat. Kan, tugas dorang bukan setakat tengok harga dekat pam minyak, tapi dorang intai ribut taufan dari jauh, kira kelajuan angin dan ramal bila ombak tu nak pukul pantai kita. Dan dorang tengok rantaian bekalan secara menyeluruh, bukan harga semata-mata. Di sinilah ia jadi sangat menarik. Saya nak tanya sikit, dengan adanya radar khas ni bawah Menteri Keuangan kedua, adakah ni bermaksud kerajaan sebenarnya tengah bersedia untuk senario terburuk? Atau ini sekadar prosedur biasa je bila ada krisis kat luar? Kita kena jelas benda ni bukan sesuatu yang rutin. Oh, bukan rutin biasa? Bukan. Bila anda bawa masuk Menteri Kewangan kedua untuk ketuai pasukan pemantau, ia tunjuk betapa seriusnya risiko ni terhadap kewangan negara. Maknanya memang berjaga-jagalah. Ya, ia lebih ke arah bersedia untuk pelbagai kemungkinan, termasuklah senario terburuk. Kerajaan nak tunjuk tadbir urus yang tangkas. Tadbir urus yang tangkas, boleh perincikan sikit macam mana dorang kaji data tu? Contohnya macam ni, pasukan khas ni pantau pergerakan kapal-kapal tangki dekat laluan sempit di Timur Tengah. Kalau konflik tu buat laluan tu tak selamat, kapal kena ambil jalan jauh. So, bila jalan jauh, masa perjalanan bertambah? Masa bertambah dan kos insurans perkapalan pun melambung. Kos logistik ni, lambat laun akan meresap masuk dalam harga barang import kita. Jadi tugas Amir Hamzah dan pasukan dia ni untuk terjemahkan pergerakan kapal-kapal tu kepada angka risiko untuk bajet Malaysia lah. Tepat sekali. Dorang kena jawab soalan berapa banyak kos naik hari ni dan boleh ke subsidi kita tampung benda tu? Wow, itu satu kerja yang sangat berat. Maksudnya keputusan kat Putrajaya ni memang bergantung langsung dengan apa jadi kat Laut Timur Tengah sana. Ya, kerajaan tak nak jadi reaktif. Dorang tak nak tunggu krisis dah sampai depan pintu baru nak gelabah cari penyelesaian. Faham. Jadi kita dah ada payung subsidi yang serap hentakan dan kita ada menara tinjau yang Amir Hamzah ketuai itu. Nampak macam kita dilindungi dengan sangat baik kan? Nampak gayanya macam itulah. Tapi ada satu realiti pahit yang kita tak boleh lari. Perisai atau payung gergasi ni datang dengan harga bil yang sangat mahal. Berbilion ringgit. Berbilion ringgit. Bila kerajaan bayar bil ni untuk pastikan rakyat tak rasa beban, duit tu mesti datang dari tempat lain kan? Dompet kerajaan pun ada hadnya. Betul. Dan ini bawa kita kepada strategi yang ketiga, iaitu langkah-langkah penjimatan atau austerity measures oleh kerajaan. Ya, bahagian ni selalunya tak popular dekat dalam kerajaan tu sendiri. Kenapa tak popular? Sebab ia libatkan pemotongan bajet. Bila anda letak dana kecemasan yang gergasi untuk subsidi minyak, anda terpaksa imbangkan leja negara tu. Maksudnya kena potong perbelanjaan tempat lain? Ya, terpaksa ikat perut di sektor yang lain. Dan cara dorang ikat perut kali ni sangat spesifik. Berdasarkan apa yang kita tahu, kerajaan dah batalkan majlis rumah terbuka hari raya oleh agensi-agensi kerajaan. Itu satu. Ada lagi? Ya, dorang juga hadkan perjalanan ke luar negara untuk menteri-menteri dan pegawai kerajaan. Betul. Secara konsepnya kita faham macam bila kereta rosak teruk kena repair beribu ringgit, terpaksalah batal bajet nak pergi bercuti hujung tahun kan? Analogi kereta tu sangat kena dengan situasi ni. Tapi kan, mari kita jadi sikit kritikal di sini. Kos subsidi ni berbilion ringgit. Ya, sangat masif. Adakah nilai penjimatan dari tak buat rumah terbuka dan kurangkan terbang keluar negara ni betul-betul cukup besar untuk tampung bil subsidi tu? Dari sudut matematik? Ya, dari sudut matematik macam tak seimbang langsung. Jimat beberapa juta tapi subsidi berbilion. Macam nak tampung empangan pecah pakai selotip je. Bantahan yang sangat-sangat berasas. Dan kalau kita tengok angka semata-mata, memang anda betul. Kan? Tak cukup.
Jimat duit catering rumah terbuka atau tiket kapal terbang menteri ni takkan cukup nak bayar bilion ringgit subsidi minyak tu. Habis tu kenapa diorang buat juga? Sebab kalau kita tengok nilai ringgit je, kita akan terlepas pandang fungsi paling utama dalam langkah penjimatan awam ni. Fungsi apa tu? Ia adalah tentang mesej dan pembentukan psikologi kebertanggungjawaban. Oh, maknanya ia lebih kepada mesej simbolik lah berbanding penjimatan fizikal. Bukan sekadar simbolik kosong. Ia tentang menetapkan tone atau nada pentadbiran yang menyeluruh. Boleh terangkan sikit macam mana tu berfungsi? Cuba anda bayangkan, kerajaan suruh rakyat bersedia hadapi ekonomi yang susah. Okey. Tapi pada masa yang sama, rakyat nampak menteri dan agensi buat majlis besar-besaran, makan sedap-sedap, terbang luar negara memanjang. Itu memang akan buat rakyat marah lah. Akan ada defisit kepercayaan yang teruk. Tepat sekali. Kepimpinan melalui teladan. Faham. Jadi dorang kena tunjuk yang dorang pun berkorban sama. Dan dekat peringkat dalaman perkhidmatan awam pula, langkah ni bertindak sebagai amaran amali. Amaran amali macam mana tu? Bila menteri sendiri kena sekat pergerakan dan rumah terbuka agensi kena batal, ia paksa semua ketua jabatan dan pengarah untuk semak balik bajet operasi dorang. Oh, dorang akan rasa, bos kat atas pun potong bajet, kita pun kena jimat lah ni. Ya, budaya berjimat cermat tu akan meresap ke bawah, ke seluruh ekosistem. Jadi, kesan gandaan atau multiplier effect tu yang penting. Maknanya bila semua jabatan mula jimat bil elektrik, jimat alat tulis, jimat perolehan, jumlah akhir yang diselamatkan tu akan jadi sangat signifikan. Betul. Ia beri isyarat kerajaan tak ambil mudah ketidaktentuan pasaran luar ni. Penjelasan yang sangat membuka mata. So, ia bukan pasal harga catering sangat, tapi pasal ubah tingkah laku perbelanjaan seluruh kerajaan. Ya, selari dengan realiti krisis yang sedang berlaku. Okey, jom kita kumpulkan semua kepingan puzzle yang kita ada ni. Silakan. Kita ada subsidi dikekalkan sebagai perisai payung gergasi kita. Ya, satu. Kita ada garis masa sekurang-kurangnya sehingga Mei. Kita ada pasukan khas Reda Amir Hamzah. Betul. Dan langkah kerajaan ikat perut. Tapi semua maklumat ni tak guna kalau ia sekadar data atas kertas kan? Memang ia perlu diterjemahkan kepada tindakan dasar polisi. Dan bila agaknya plan konkretnya akan dirangka? Tepat pada hari ini. Ya, hari ini. Semua data tu disatukan hari ini, 13 Mac. Untuk makluman pendengar, satu mesyuarat kabinet khas dijadualkan berlangsung pada 13 Mac, iaitu hari di mana kita sedang bersembang sekarang ni. Satu mesyuarat yang sangat-sangat penting. Matlamat dia untuk nilai situasi ni secara mendalam dan selaraskan tindak balas Malaysia kalau krisis ni berpanjangan. Ya. Cuba anda bayangkan, sekarang ni tengah kita bersembang, menteri-menteri kat Putrajaya tu tengah duduk dalam bilik bentang, unjuran harga bahan status kewangan. Semuanya berlaku secara langsung sekarang. Jadi persoalannya, apa agaknya red flag atau bendera merah yang menteri-menteri ni tengah cari sebelum dorang kata, okey, plan asal kita tak jalan, kita kena rombak balik. Mesyuarat 13 Mac ni memang titik penentu. Dorang tak sembang teori dah kat dalam tu. Dorang tengok angka keras kan? Ya, hard numbers. Bendera merah pertama yang dorang cari adalah sejauh mana graf harga pasaran antarabangsa ni dah melepasi unjuran asal kerajaan. Kalau harga tu naik mencanak sangat. Betul. Kalau Amir Hamzah laporkan yang gangguan Timur Tengah ni dah libatkan terus negara pengeluar besar dan kapal tak boleh jalan langsung, itu amaran tahap maksimum. Maksudnya, dorang tengah cari titik pecah atau breaking point kemampuan bajet kita lah ni. Ya. Bendera merah kedua pula adalah ketahanan fiskal kita sendiri. Duit dalam bank kerajaan lah tu. Diorang tengah kira dengan segala duit penjimatan dari tak buat rumah terbuka semua tu, berapa banyak duit tunai yang tinggal nak terus tampung subsidi ni melepasi bulan Mei. Kalau data tu tunjuk krisis ni kejap je, mungkin dorang kekalkan je status quo. Mungkin. Tapi kalau data kata krisis ni akan makan tahun, kabinet terpaksa buat pelan rasionalisasi baru. Dorang kena susun balik duit tu. Ya, supaya ekonomi dalam negara tak lumpuh semata-mata sebab semua duit dibakar untuk bayar subsidi petrol. Wah, ini betul-betul meletakkan perspektif baru untuk kita. Maknanya hari ni, 13 Mac ni adalah hari ujian ketahanan strategi kerajaan tu. Ujian yang paling kritikal setakat ini. Mari kita rumuskan sikit supaya pendengar boleh nampak gambarannya dengan jelas. Silakan.
Pertama sekali, kerajaan buka payung gergasi subsidi petrol supaya harga di pam kekal stabil dan jamin bekalan sampai bulan Mei. Itu perisai kita. Ya, perisai kita dari tempias krisis Timur Tengah. Yang kedua, untuk tampung kos payung mahal ni, kerajaan buat penjimatan dalaman, batal rumah terbuka dan kurangkan terbang luar negara. Untuk kawal bajet dan tunjuk teladan yang baik. Betul. Ketiga, kerajaan aktifkan radar melalui pasukan khas bawah Amir Hamzah untuk pantau risiko bekalan secara masa nyata. Menara tinjau kita. Dan keempat, kesemua data perisikan ni dibawa masuk ke bilik mesyuarat Kabinet pada hari ini 13 Mac untuk tentukan nasib strategi ekonomi kita. Rumusan yang sangat komprehensif. Kenapa kita tekankan benda ni kepada anda? Sebab krisis antarabangsa ni dah tak jauh dari kita. Ia bersambung terus ke pam minyak kereta anda dan rak barang dapur kat pasar raya tu. Ia beri kesan langsung kepada perbelanjaan harian kita. Berbekalkan pemahaman ni, anda tahulah kenapa kestabilan bajet harian anda terpelihara buat masa ni. Ia bukan nasib tapi hasil kerja keras di belakang tabir. Tapi sebelum kita tutup sesi ini, saya ada satu persoalan tajam nak tinggalkan untuk difikirkan bersama. Silakan. Apa soalan tu? Kita dah dengar jelas yang jaminan bekalan dan subsidi ni ada penampan masa sekurang-kurangnya sehingga Mei kan? Ya, bulan Mei. Jika krisis global ni terus melarat makin parah dan harga dunia melepasi kemampuan kerajaan untuk serap kos tu melepasi bulan Mei, adakah kita semua sudah bersedia? Bersedia secara mental dan kewangan. Ya, adakah kita sebagai rakyat biasa bersedia untuk berdepan realiti norma baharu pasaran minyak dunia? Oh, itu satu renungan yang sangat tajam. Macam mana kita nak teruskan perjalanan kalau payung kita tu terpaksa ditutup sikit demi sikit lepas bulan Mei ni kan? Satu kemungkinan yang kita wajib fikir dan persiapkan diri dari sekarang. Betul sangat tu. Dan rasanya sampai di sini sahaja ruang yang kita ada untuk sesi penerokaan mendalam kali ni. Ya, masa sangat mencemburui kita. Kepada anda yang mendengar, sekiranya anda dapat kefahaman baru atau rasa, macam wow, baru aku faham lepas dengar sembang kita hari ni, tolong kongsikan dengan kawan-kawan atau keluarga. Ya, kongsikan ilmu ni biar semua orang faham apa yang sedang berlaku. Jangan lupa untuk like, share dan tinggalkan pandangan anda di ruangan komen. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan butang subscribe kepada Malaysia News Today. Sokongan anda membolehkan kita rungkai lebih banyak isu kompleks di masa depan. Betul tu. Terima kasih tak terhingga sebab sudi luang masa perkasakan minda bersama kami hari ini. Terus pekanan sentiasa berfikir secara kritis. Ya, kita akan jumpa lagi di sesi penerokaan yang seterusnya. Jaga diri, jaga poket anda dan selamat melangkah mengharungi realiti hari esok. Selamat tinggal.